Selamat sejahtera. Sekolah Kebangsaan Ulu Tiram sekali lagi mengadakan program Hari Bertemu Pelanggan Fasa Kedua untuk sesi perbincangan prestasi dan akademik anak-anak. Program hari ini sangat bermanfaat sebab dia memberikan kelancaran interaksi lah antara guru dan ibu bapa yang untuk kita mengetahui lah tingkah laku anak dan sebagainya. Kadang-kadang anak di sekolah lain dan anak di rumah ni lain. Jadi bila ada program sebegini kita dapatlah tahu apa dia punya tingkah laku dia, bagaimana dari sekolah, kelebihan dan kekurangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini punya pameran sangat baik di sini dan dijemput ibu bapa untuk bersama-sama melihat dan meneliti semua atas kerja-kerja anak-anak kita lah selama ni. Saya rasa benda ni sangat bagus lah untuk semua. Untuk semua diberi pendedahan lah atas kerja yang kreatif dan inovatif lah. Selamat sejahtera Puan, bolehkah Puan memberikan sedikit ulasan tentang program kita pada hari ini? Okay, selamat sejahtera. Program hari ini sebenarnya ialah Hari Bertemu Pelanggan SK Ulu Tiram bagi fasa yang kedua. Okay. Untuk makluman semua, Hari Bertemu Pelanggan ini diadakan sebenarnya untuk memberi peluang kepada ibu bapa berinteraksi dengan guru-guru, terutamanya guru-guru kelas untuk mendapatkan maklum balas berkaitan dengan prestasi anak-anak. Selain itu, ibu bapa juga boleh mendapatkan maklum balas tentang sasiah, tingkah laku anak-anak daripada semua guru yang mengajar anak-anak mereka. Okay. Selain itu, pihak sekolah juga menyediakan pameran. Okay. Pameran ini ialah pameran produk akademik iaitu hasil kerja dan tugasan murid-murid sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Okay, dengan adanya pameran ini sebenarnya ibu bapa dapat melihat sendiri apakah tugas-tugas yang diberi oleh para guru kepada anak-anak mereka sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Jadi pihak sekolah mengalu-alukan kehadiran ibu bapa untuk bertemu dengan guru-guru di samping melihat pameran hasil kerja anak-anak mereka. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan.
Seperti yang anda lihat, begitulah sedikit sebanyak berkaitan program Hari Bertemu Pelanggan fasa kedua SK Ulu Tiram sesi akademik 2025. Terima kasih kepada ibu bapa yang hadir sejak awal pagi memberi sokongan dan komited terhadap prestasi dan akademik anak-anak. Semoga program ini dapat mengeratkan hubungan antara ibu bapa dan guru dan seterusnya dapat meningkatkan kecemerlangan SK Ulu Tiram. Saya Priya Sugumaran, kru TVPSS SK Ulu Tiram melaporkan.